Jika anda merasai satu kegelisahan dalaman yang aneh akhir-akhir ini, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergolak di bawah permukaan ketenangan anda, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Perasaan ini, rasa tidak puas hati yang mendalam atau rasa terperangkap, bukanlah satu tanda kegagalan. Sebaliknya, ia adalah isyarat paling jelas bahawa satu transformasi peribadi yang amat besar sedang menanti anda. Ia adalah getaran pemberitahuan dari jiwa anda, memberitahu bahawa sistem operasi lama yang telah mengawal hidup anda selama ini sudah sampai ke penghujungnya. Anggaplah hidup anda selama ini dikendalikan oleh satu perisian, satu program yang dibina daripada kepercayaan yang diwarisi, pengalaman masa lalu dan batasan yang anda terima sebagai kebenaran. Kini, program itu sudah lapuk. Segala kekecewaan, halangan dan rasa buntu yang anda alami bukanlah kesilapan dalam hidup anda. Ia adalah glitch atau ralat sistem yang menunjukkan bahawa keseluruhan sistem ini sedang bersedia untuk satu naik taraf yang lengkap dan menyeluruh. Tenaga yang mengalir dalam diri anda sedang menuntut satu anjakan yang radikal. Dan titik tumpu untuk anjakan ini, satu gerbang getaran, sedang menghampiri dengan pantas ditandai oleh tarikh simbolik 24 Oktober. Tarikh ini bukanlah sekadar hari biasa dalam kalendar. Ia mewakili satu titik pertemuan di mana persiapan dalaman anda selama bertahun-tahun akan bertemu dengan peluang luaran yang direka khas untuk evolusi anda. Pergolakan yang anda rasai sekarang adalah proses pembersihan sistem, membuang fail-fail lama yang rosak untuk memberi ruang kepada perisian jiwa anda yang baharu dan lebih berkuasa. Perubahan besar yang sedang berlaku ini bukanlah satu peristiwa luaran yang terjadi kepada anda. Ia adalah satu anjakan dalaman yang muncul melalui anda. Ini adalah penentukuran semula tenaga kesedaran anda. Setiap firasat, setiap mimpi, setiap bisikan intuisi yang pernah anda alami sebelum ini bukanlah angan-angan kosong. Ia adalah jiwa anda yang sedang melakukan persiapan senyap, menyusun semula lanskap dalaman anda untuk detik ini. Anda telah dibimbing secara halus ke arah ambang pintu ini. Fikirkan tentangnya. Berapa kali anda merasakan ada sesuatu yang lebih besar menanti anda, tetapi anda tidak dapat melihatnya dengan jelas? Berapa kali anda mendapat ilham atau visi tentang kehidupan yang berbeza hanya untuk menolaknya sebagai sesuatu yang tidak realistik? Semua itu adalah sebahagian daripada proses penentukuran. Minda separa sedar anda yang menurut neuroscience mengawal 95% daripada tingkah laku harian kita telah merekodkan setiap isyarat ini. Ia telah membina satu jambatan tenaga menuju ke realiti baharu anda. Sekarang pada 24 Oktober, jambatan itu akan sejajar dengan sempurna. Tarikh ini bertindak sebagai satu portal getaran, satu titik pertemuan di mana frekuensi dalaman anda yang telah ditingkatkan akan bergema dengan frekuensi peluang di medan kuantum. Ia adalah saat di mana segala persiapan senyap anda akan membuahkan hasil dalam bentuk lonjakan kuantum yang nyata. Ini bukan tentang menunggu sesuatu berlaku di luar sana. Ini adalah tentang menyedari bahawa letusan tenaga ini datang dari dalam diri anda dan ia hanya menunggu persetujuan sedar anda untuk memanifestasikannya ke dunia fizikal. Ramai yang tersalah anggap bahawa evolusi spiritual bermakna kita perlu meninggalkan atau mengatasi bahagian diri kita yang lama. Namun, anjakan yang sedang anda alami ini menuntut sesuatu yang lebih mendalam. Integrasi. Ia bukan tentang membuang identiti lama anda, tetapi menyepadukan setiap serpihan kewujudan anda yang terluka, yang bijaksana, yang keliru, yang berani, menjadi satu keseluruhan yang padu dan harmoni. Identiti lama anda yang dibina atas pengalaman lepas dan kepercayaan terhad kini terasa sempit dan menyesakkan.
Ia seperti memakai pakaian yang sudah tidak muat lagi. Minda separa sedar anda yang diprogramkan untuk kelangsungan hidup akan berpegang erat pada identiti lama ini kerana ia terasa selamat dan dikenali. Inilah punca utama rintangan dalaman yang mungkin anda rasai. Anda berada dalam pertarungan antara kehendak jiwa anda untuk berkembang dan ketakutan minda separa sedar anda terhadap perkara yang tidak diketahui. Falsafah Vedanta kuno mengajar kita tentang konsep maya ataupun ilusi pemisahan. Kita percaya kita adalah entiti yang terpisah, tetapi pada hakikatnya kita adalah sebahagian daripada satu kesedaran yang menyeluruh. Proses integrasi ini adalah tentang meruntuhkan ilusi pemisahan dalam diri anda sendiri. Ia adalah tentang menyedari bahawa bahagian diri anda yang anda anggap sebagai lemah atau gelap sebenarnya memegang tenaga dan kebijaksanaan yang amat berharga. Apabila anda berhenti melawan bahagian-bahagian ini dan mula mendengarnya, anda menyatukan tenaga anda. Keharmonian dalaman inilah kunci untuk membuka potensi penuh anda dan memanifestasikan kemungkinan baharu dalam hidup anda. Untuk benar-benar memahami bagaimana anjakan ini berfungsi, kita perlu melihat peranan intuisi dan kesan pemerhati dalam fizik kuantum. Intuisi anda bukanlah sekadar perasaan rawak. Dari sudut pandang neuroscience, ia adalah sistem pemprosesan data badan anda yang sangat canggih. Ia memproses berjuta-juta bit maklumat sesaat dari persekitaran anda, jauh melebihi apa yang mampu diproses oleh minda sedar anda yang terhad. Minda sedar anda hanya dapat memproses kira-kira 40 bit maklumat sesaat. Apabila anda mendapat firasat atau rasa hati, itu adalah badan anda yang menyampaikan kesimpulan daripada analisis data yang sangat kompleks. Mempercayai intuisi anda adalah langkah pertama untuk melepasi batasan logik minda sedar. Sekarang, mari kita kaitkan ini dengan kesan pemerhati dari eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum. Eksperimen ini membuktikan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian dibuat, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam realiti. Ini bermakna pada tahap paling asas, kesedaran kita membentuk realiti. Perhatian anda adalah mata wang alam semesta. Di mana anda meletakkan fokus anda, di situlah tenaga mengalir dan realiti tercipta. Transformasi yang sedang anda alami ini memerlukan anda untuk menjadi pemerhati yang sedar bagi realiti yang anda inginkan. Anda perlu mula memerhatikan kehidupan bukan dari perspektif diri anda yang sekarang, tetapi dari perspektif diri masa depan anda yang telah pun mencapai anjakan ini. Rasakan emosinya, fikirkan fikirannya, buat keputusan seperti yang akan dibuatnya. Dengan melakukan ini, anda secara aktif meruntuhkan gelombang kemungkinan dari medan kuantum dan menarik realiti masa depan itu ke masa kini anda. Anda tidak menunggu perubahan. Anda menciptanya dengan kuasa pemerhatian anda yang tertumpu. Setiap cabaran, setiap kehilangan dan setiap penderitaan yang pernah anda lalui bukanlah satu hukuman. Ia adalah persiapan tenaga. Setiap pengalaman sukar itu telah meregangkan dan mengembangkan kapasiti sistem saraf anda untuk mengendalikan perubahan dan tenaga bervibrasi tinggi. Fikirkan ia seperti latihan di gym. Anda tidak boleh mengangkat beban 200 kilo pada hari pertama. Anda bermula dengan beban yang lebih ringan secara beransur-ansur membina kekuatan otot anda. Begitu juga dengan evolusi kesedaran anda. Setiap kali anda berdepan dengan kehilangan atau kekecewaan, jiwa anda sedang melatih sistem saraf anda. Ia sedang menunjukkan kepada badan fizikal anda bahawa pembubaran identiti lama,
walaupun menyakitkan, boleh diatasi. Anda telah membuktikan kepada diri sendiri berulang kali bahawa anda boleh bertahan melalui penghujung satu babak dan memulakan yang baharu. Dari perspektif epigenetik, pengalaman-pengalaman ini telah mengubah ekspresi gen anda, menyediakan anda secara biologi untuk menerima tahap kesedaran yang lebih tinggi. Anda telah membina daya tahan emosi dan spiritual. Anda telah belajar untuk melepaskan apa yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Semua ini adalah sebahagian daripada kurikulum kosmik yang direka khas untuk anda. Pergolakan yang anda rasai sekarang adalah peperiksaan akhir. Anda telah dilatih, anda telah disediakan, kapasiti anda telah diperluaskan. Jangan takut pada proses pembubaran ini. Anda tidak kehilangan diri anda. Anda sedang melepaskan versi diri anda yang tidak lagi sepadan dengan frekuensi jiwa anda yang sebenar. Setiap kesakitan masa lalu adalah bahan api untuk lonjakan kuantum anda yang akan datang. Ia telah menempa anda menjadi bekas yang cukup kuat untuk menampung cahaya yang lebih terang, yang kini bersedia untuk bersinar melalui anda. Bagaimana anda boleh mengemudi proses ini secara sedar setiap hari? Kuncinya adalah dengan membuat pilihan-pilihan kecil yang selaras dengan frekuensi diri masa depan anda. Jangan tunggu sehingga anda mendapat peterjalan yang lengkap. Bergeraklah dengan kejelasan separa. Setiap pagi, tanyakan pada diri anda, apakah satu tindakan, tidak kira betapa kecil, yang akan saya ambil hari ini jika saya sudah menjadi versi diri saya yang paling berevolusi? Mungkin ia adalah dengan mengatakan tidak kepada sesuatu yang menguras tenaga anda. Mungkin ia adalah dengan meluangkan 5 minit untuk duduk dalam senyap dan mendengar intuisi anda. Mungkin ia adalah dengan bercakap dengan diri sendiri, dengan lebih belas kasihan. Setiap pilihan ini adalah satu undian untuk realiti baharu anda. Ia menghantar isyarat yang jelas kepada medan kuantum bahawa anda sudah bersedia. Amalkan seni melepaskan. Apabila pemikiran atau emosi lama yang berdasarkan ketakutan muncul, perhatikan ia tanpa menghakiminya. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan sengaja pilih pemikiran atau perasaan yang selaras dengan keadaan baharu yang ingin anda jelmakan. Ini adalah latihan semula laluan neuron di dalam otak anda. Anda sedang membina jambatan neurologi dari identiti lama anda ke identiti baharu anda. Saya ingin menjemput anda untuk mengambil bahagian secara aktif dalam komuniti ini. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu pilihan kecil yang akan anda buat hari ini untuk menyelaraskan diri anda dengan frekuensi baharu anda. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengukuhkan niat anda sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain yang sedang melalui perjalanan yang sama. Ingat, kita berada dalam perjalanan ini bersama-sama. Semasa anda melangkah ke dalam proses transformasi ini, keraguan pasti akan muncul. Ini adalah perkara biasa dan dijangkakan. Minda anda yang telah diprogramkan selama bertahun-tahun dengan kepercayaan lama akan cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenalinya. Ia akan membisikkan keraguan seperti, adakah ini benar-benar berkesan? Atau mungkin aku hanya berkhayal. Apabila ini berlaku, penting untuk tidak melawan atau mengkritik diri sendiri. Sebaliknya, lihat keraguan ini sebagai penggera kebakaran dari sistem lama anda yang menyedari bahawa ia akan kehilangan kuasa. Strategi terbaik untuk menstabilkan keadaan baharu anda adalah dengan kembali kepada bukti. Bukti ini datang dari dua sumber, saintifik dan peribadi. Dari segi saintifik, ingatkan diri anda tentang prinsip-prinsip yang kita bincangkan. Ingatkan diri anda tentang kesan pemerhati dalam fizik kuantum yang menunjukkan bagaimana kesedaran mempengaruhi jirim. Ingatkan diri anda tentang neuroplastisitas, keupayaan otak
untuk membentuk semula dirinya berdasarkan pemikiran dan pengalaman baharu. Ingatkan diri anda tentang epigenetik yang membuktikan bahawa persekitaran dalaman anda, fikiran dan emosi anda boleh mengubah ekspresi genetik anda. Sains ini bukanlah fiksyen, ia adalah realiti yang boleh diukur tentang bagaimana alam semesta berfungsi. Dari segi peribadi, cipta satu senarai bukti dalam hidup anda sendiri. Tuliskan setiap kali intuisi anda terbukti benar. Catatkan setiap kebetulan atau sinkronisiti yang berlaku apabila anda berada dalam keadaan selaras. Apabila keraguan datang, baca semula senarai ini. Ia akan menjadi sauh anda, mengingatkan anda bahawa anda pernah berada di sini sebelum ini dan anda tahu cara mengemudinya. Mengatasi keraguan bukanlah tentang menghapuskannya sepenuhnya, tetapi tentang belajar untuk tidak membiarkannya mengawal keputusan anda. Ia adalah tentang memilih untuk mempercayai kebijaksanaan dalaman anda lebih daripada anda mempercayai ketakutan yang diprogramkan. Kita kini berada di ambang satu anjakan yang luar biasa. Perasaan gelisah yang telah menghantui anda bukanlah satu sumpahan, tetapi satu jemputan suci. Ia adalah isyarat bahawa jiwa anda sudah bosan bermain kecil. Ia menuntut anda untuk menuntut semula kuasa anda, untuk mengingati siapa diri anda yang sebenar di sebalik lapisan pengatur caraan masyarakat dan pengalaman masa lalu. Gerbang 24 Oktober ini bukanlah satu tarikh ajaib yang akan menyelesaikan semua masalah anda secara pasif. Sebaliknya, ia adalah satu tertingkap peluang getaran. Ia adalah saat di mana tenaga alam semesta akan sejajar untuk menyokong dengan kuat sebarang niat dan tindakan yang anda ambil ke arah evolusi tertinggi anda. Tenaga yang diperlukan untuk membuat lonjakan kuantum akan menjadi lebih mudah diakses pada waktu ini. Tetapi, pintu gerbang ini tidak akan memaksa anda melaluinya. Pilihan sentiasa di tangan anda. Anda boleh memilih untuk berpegang pada kisah lama anda, pada identiti yang anda kenali dan membiarkan peluang ini berlalu. Atau, anda boleh mengambil nafas dalam-dalam, mempercayai proses yang telah membawa anda sejauh ini dan melangkah dengan berani ke alam yang tidak diketahui. Lepaskan keperluan untuk mengetahui setiap langkah di hadapan. Lepaskan identiti lama yang telah anda bawa seperti perisai. Percayalah pada bisikan intuisi anda kerana ia adalah kompas jiwa anda. Buatlah pilihan mulai hari ini dari tempat kuasa peribadi, bukan dari tempat ketakutan. Penjajaran pada 24 Oktober ini adalah sensitif pada masanya. Ia adalah satu gelombang kosmik. Pilihan untuk melayarinya adalah milik anda. Adakah anda bersedia untuk melepaskan siapa diri anda pada masa lalu untuk menjadi siapa diri anda yang ditakdirkan? Pintu gerbang itu kini terbuka. Melangkahlah melaluinya.